Okey. Alah, nampak aku tak ambil kelas burger Tak lah. Sebab aku suka mencari barang. Few canister, geng. Okey, kita Okay, so welcome back to my YouTube channel, Ilan Gaming. Okay, hari ni aku akan bersama main game 1999 in the Forest. Okay, jom kita start. Sebelum aku start, jangan lupa tekan like, subscribe, komen dan share, geng. Okay, jom kita cari dulu bahan-bahan untuk semua. Okay, kita jumpa coal. Okay, by the way, aku buat video ni lama sikit tau. Tak tahulah lama ke pendek. Kalau kau masih bertahan, silalah tengok video ni saja. Aku naik atas dulu. Chest. Okay, kita buka dulu chest kita. Okay. Minta maaf tau sebab dah lama tak buat YouTube. So, hari ni je aku akan buat YouTube. Dan besok aku tak tahu nak buat ke tak. Okay, bagus. Ya Allah, kau sini. Aku nak tolong kau aku. Aku nak dapatkan dia punya daging. Ya Allah. Kenapa aku makan? Taklah kita aja. Jadi kita teruskan cari kita punya bahan. Okey. Alah, nampak aku tak ambil kelas burger Taklah. Sebab aku suka mencari barang. Few canister, geng. Okey, kita tahu. Okey, ada kultis di situ. Taklah, kita biarkan je kultis tu berjalan-jalan. Okey, kita pergi dari sini jumpa coal. Okey. Maaf ya, geng, kalau aku senyap-senyap sebab aku nak fokus. Kalau tak fokus sekarang, mati. Macam hari tu. Itu aku mati ke tak? Taklah, kita biar je. Okey, kita sambung je permainan kita. Alah, BS lagi. Dah malam. Okey, kita bertudur je dekat makanan. Kita store yang ni. Okay dah. Jom kita pergi ke base kita. Untuk kita letak semua barang kat base. Okey. Store. Sini ada makanan banyak, budak-budak. Aku main ni dengan budak-budak noob ni. Yang ada 3, yang ada puluh-puluh. Maaf ya, geng. Sebab mula saya ni masing sangat. Taklah, kita teruskan je dengan permainan kita. Kita ambil je koin tu. Dia tak boleh buat map lagi. Ya Allah, aku juga kena buat. Taklah. Okay, kita ambil je barang-barang semua ni. Okey. Jom kita pergi ke base. Kita pergi sini. Kita bina map. Ambil ni. Dah. Kita letak sini dah. Jom kita pergi explore tempat. By the way, jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Okey, jom kita teruskan coal. Mulai. Ada anjing. Kalau aku. Ada ni, yes. Jadi kita spot check ada apa kat dalam ni. Nama ada anjing pula. Buka. Tak ada apa-apa. Tak payahlah ambil. Tak bunuh. Maaf ya, geng. Tak apa, kita tu. Kita pergi di sini. Ada chest. Kita buka dulu. Dapat good set, geng. Ambil ni. Okey, kita ambil dia punya coin. Dah. Kita ambil makanan ni untuk makan. Dah.
Okey dah. Jom kita tetapkan cari. Sebab aku ni suka mencari tau. Oh, chest lagi. Alamak, ada anjing. Kena hati-hatilah. Tak apalah, kita biar je anjing tu. Take. Ada bandage, nasib baik dia bagi aku bandage tau. Kita ambil ni je lah. Okey. Okey, kita nak tu. Okey, kita gerak dulu, geng. Sini ada chest, ada. Kita dapat few canister. Push. Baiknya budak-budak ni. Okey, push. Mak. Lari, geng. Ya Allah, banyaknya anjing kat sini. Hai, ada anjing juga kat sini. Kita lari je lah cari tempat lain. Ni ada makanan. Kita pergi ni. Kita ambil semua ni. Store. Lapar pula. Makan je lah ni. Dah, jom. Okey, kita pergi dulu. Okey, kita jumpa tempat untuk tu. Oh, ni aku tahu tempat apa. Jumpa few canister. Kita ambil dan kita jumpa coin. Dan jom kita balik ke base. Jom. Okey, kita dah sampai dah base dan kita letak semua barang ni kat sini. Okay, dah kita ambil semua makanan ni balik. Store. Letak semua kat sini. Dah. Okey, kita makan dulu makanan semua ini. Alamak, lapar lagi. Biar je lah. Kita lalu sini lah. Sini tak extra lagi. Ada makanan. Terima kasih. Okey, kita pergi dulu cari benda-benda yang faedah sikit. Kita pecas. Okey, kita pergi dulu ke atas ni, geng. Ni dah buka. Kita pergi je ujung. Okey, aku jumpa satu tempat. Chest ni, geng. Dapat chest baru. Harap-harap dapat senjata yang pau-pau. Apa ni? Dapat corrupted revolver. Ambil ammo ni. Ya Allah, tak boleh. Tak lah. Store. Aku tengok apa peluru tinggal. Infinite peluru. Bagus tu game ni. Bagus dia punya apa. Ni aku pun tak ingat aku pilih apa. Bukan aku pilih, budak-budak ni pilih. Tak ada revolver. Tak ada tu tu. Okay, aku jumpa tu tapi aku kena hati-hati. Sebab ada anjing-anjing. Okay, kita pergi di sini. Ni tak ada apa-apa. Tapi ni. Okay, chest. Nuk sikit. Yalah, aku nak ambil makanan dulu untuk kita punya. Dapat leader body. Ada alpha wolf. Taklah, kita tembak je lah. Shit. Push. Nasib baik. Nasib baik aku dapat. Jadi kita store.
Dah je kita masuk tempat ni ada apa? Ni dah kena tutup lah semua ni. Dengan ni je. Oh bagus. Nasib baik ada chest kat sini tau. Kita ambil ni. Kita buka ni chest ni geng. Lama nyawa. Aku punya tu makin menurun. Hai, kenapa aku dapat ni? Setelah aku cari dia makan nasi ni anjing. Tak perasan. Okay, pow. Kita store dan kita cari lagi. Ada chest geng. So, kita store je semua store. Aku ada 17 sebab aku ambil last aku tak tahu nama. Taklah kita biar je kita alamak. Aku lapar. Sekejap kita ambil tik. Cepat-cepat aku lapar. Aku lapar. Cepat aku lapar. Cepat ni budak-budak. Ada tu. Nanti aku ambil chest. Chest power. Aku lapar. Cepat. Ada makanan. Terima kasih budak-budak. Aku ingatkan budak-budak punya abang-abang. Kita biar je dan kita letak semua barang kat sini. Dah. Kita ambil ni dah. Kita drag kita letak sini dah. Adik. Nak pergi ambil chest. Harap-harap dapat benda power sikit. Chest ni kat situ. Kat sini. Okey je kita tu sebab kita dapat ni. So, mesti dapat benda power juga. Ambil lah makanan-makanan ni lagi. Store. Dah. Jadi kita masuk. Dah, cantik juga chest ni. Dia kita buka je chest ni dulu. Kita biarkan je. Dapat X yang power geng. Jom kita pergi tu. Ni boleh ni. Boleh ni. Tidak ada rusa kerja aku. Janganlah abang rusa. Saya tak buat apa-apa pun. Ni lah kerja sangat. Aku tak boleh lah. Tembak. People shoot. Hush. Lari masuk. Tak boleh kerja. Nasib baik tau. Kita makan semua benda yang ada kat sini. Hello? Entahlah, kita biar je. Okey dah, jom kita tu. Kejut tau. Yalah nanti aku nak pergi ambil chest yang lain satu. Apa ni? Dah makan ni semua. Power ni budak-budak ni. Set. Kita pergi, mak. Aku nak try add friend 2 orang ni lah. Sebab dia terlalu bagus. Satu. Okey dah, jom. Kita tu. Okey, friend pertama kita dah dapat. Friend kedua kita tak tahu lagi. Jadi kita pergi ke situ. Dan kita tengok benda apa ada kat situ. Harap dapat selain dari 2 item ni. Terkejut aku. Tu biskut kena. Ambil makanan ni. Makanan pun penting tau. Alah, malam ni kita kena serang kultis kan. Taklah, kita biar je. Sebab kita ada senjata yang dapat X lagi. Alah, anjing ni lagi. Dapat S je. Dah kita biar. Apa kata kita bagi orang. Tapi store, taklah kita biar je lah. Nanti orang akan ambil. Kita ambil kita punya revolver ammo ni. Kita ambil. Dan kita ambil lagi satu revolver. Dan itu bukan revolver ammo. Dah kita biar je lah.
Lepas tu kita kita cakap pula kita cari barang yang tu. Sini ada api. Open. Walau aku. Dah. Okay, dah. Okay, kita pergi dulu. Kita explore je. School kena. Oh, ada tu. Tapi aku dah buka dah chest tu. Situ. Oh, aku dah buka aku dah buka. Ni aku dah buka. Ujung ni. Ujung ni dah buka. Ni, dapat ni. Ni. Ni aku kena tembak. Wih. Itu balasannya. Kita ambil makanan-makanan. Aku rajin mengambil makanan. Sebab makanan pun penting untuk kita boleh makan. So, yang korang di situ jangan tamak makanan. Jangan apa? Kalau kena habiskan makanan korang tahu. Sebab kesian kat Gaza. Dia tak ada makanan langsung. So, kalau kena hargai makanan, kalau kena makan makanan tu, jangan tu. Jangan membazir. Okey, takpelah kita sambung game. Tu biskut kena. Okey. Lama lapar pula. Kita pergi je. Okey, kita pergi je. Kultis serang. Serang dia balik. Yalah, aku nak letak semua barang kat sini. Letak je semua barang kat sini, ya Allah. Okey, alamak dia serang. Takpelah kita pergi aja. Sebab kita ada kat bel. Wah, dia boleh masuk. Triple shoot. Shoot. Sebab aku ada bandage. Shoot. Wih, legging. Ya, aku nak makan ni. Aduh. Aku tampar juga kau. Dah. Suara dah tembus. Masuk alam lain. So, okey dah. Dah siap. Kau ambil dah tu. Aku nak ambil. Dah ada. Okey, kita pergi je. Dah 13 minit kita buat video ni. Lepas kita biar je. Semoga kau happy tengok video aku. Sebenarnya aku dah lama dah nak buat video ni. Cuma demam dan sakit dan view rendah. Hampir aku hampir nak berubah. Tak masuk berubah. Maksudnya dia macam tak nak dah buat YouTube. Tapi sebabkan korang punya semangat aku buat. Terima kasih korang sebab subscribe. Jadi subscribe. Okey, tapi kita sambung ke game. Okey. 1, 2, 3, go. Kupis tu buat apa? Ada ke kupis berkeliaran? Ke sini? Tampar juga kau. Alah, tak ada apa. Cahayanya kupis tu. Taklah kita pergi aja. Kita pergi ujung. Okay, pet trader has arrived. Tak tahu lah siapa dia baru boleh tu. Tengok je lah. Aku rasa macam ni pun rasa dah day 50. Sebenarnya aku fikir lagi nak lebih dari 102. Tapi sebabkan saya hampir nak habis bateri, terpaksa aku lift game ni. Ada apa? Tak ada menarik. Okey. Banyaknya anjing ni. Kan aku lalu. Aku jumpa tu. Okey. Cara nak bagi anjing tak ada. Sini kau. Kita. Okey. Wih, cuit lah. Bagus. Sangat bagus. Wih, minta maaf. Tak nak minta maaf. Wih, sakit lah. Tolong aku. Aku kena serangan lebah. Weh, terkejut tau.
Taklah kita biar je kita sama. Jangan kata dia orang, kenapa ada bandage kat ni? Ke budak tu dah leave? Siapa tinggal semua kat sini? Kita biar je lah. Kena serempak dengan anjing-anjing. Alamak, banyaknya anjing ni. Taklah, kita lari je lah. Store. Okey, kita pergi je dulu. Taklah, kita lift je lah. Bukan lift. Sabar dulu. Okey. Ayah, macam mana nak pergi ujung? Taklah, kita pergi je lah kat bis. Kita makan dulu makanan di sini. Eat. Okey, kita tembak satu tu anjing untuk kita. Ya, sabar. Oh, dapat bulu anjing. Store. Cepat lari. Okey, dah 20 minit dah kita buat video ni. Taklah, kita tetap teruskan. Okey. Jom kita lari dulu. Kita pergi dulu. Wacang. Letak semua barang kat sini. Okay dah. Mana dia? Main solo pula. Taklah, kita biar je. Semua makanan kat sini dah. Okey, kita pergi sini je. Kita beli. Taklah. End video ni sampai video. Okey, ini saja untuk video kali. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share game. Bye.